Tak betul lah kata Pakatan Rakyat ni miskin ke, tak betul. Memang banyak duit. Orang lain akan cakap menyampaikan maklumat-maklumat politik. Seolah-olah kita mendahaka. Ramai yang dipanggil dan dibayar, ditawar untuk bayaran. Rasanya salah kan kalau saya bercakap macam tu? But itu adalah realitinya. Dan kerja politik memang begitu. Jadi saya rasa kena go on dengan Islam tu lah. Pihak ni dia kata kau salah, kau haram, kau tak boleh. Dipanggil, dibayar untuk pancing gundi, so what? Saya sibuk dengan dunia, saya memang tak ambil tahu langsung pasal politik. Saya tengok politik ni asyik bergaduh je. Kau rompak duit kau ni. Siapa yang betul? Kalau itu nasib you, itu you punya rezeki, ambil lah. Ya, saya tak pernah, saya tak marah dia orang. Ada sekali je saya cakap bodoh. Artis tu kena tahu fakta, hujah yang baik supaya dengan pendekatan agama Islam itu sendiri membuatkan orang lebih sayang pada dia. Yang saya nampak ni, penglibatan artis di dalam arena politik ini secara directnya banyak memihak pada sebelah sana. Jadi di pihak pembangkang. Itu saya tak pasti apa hala tuju mereka, apa tujuan mereka untuk memasuki politik dan menyokong pembangkang. Daripada segi akademik dan juga pengalaman, seorang artis untuk menjadi pemimpin atau terlibat dalam politik tu, untuk memimpin tu rasanya kurang baiklah. Sebab banyak benda yang kita belum lalui. Untuk menjadi pemimpin tu bukan sesuatu yang senang. Kita perlu ada pengalaman daripada bawah, barulah kita boleh naik ke atas. Sebenarnya artis-artis yang masuk bertanding ni kebanyakannya memang layak untuk bertanding sebab mereka pandai bercakap dan mereka ada asas-asas kenapa tujuan mereka untuk bertanding. Hanya melandaskan pada populariti dan juga pandai bercakap itu tidak cukup untuk menjadi pemimpin. Kita kena ada kata semangat pun tak cukup. Semangat dan juga pengalaman tu penting. Sedangkan apa yang kita nampak sekarang ni, kerajaan Barisan Nasional dah banyak bagi kemudahan pada artis-artis ni. In fact, minggu lepas kita ada berjumpa dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, dan banyak kemudahan yang dia dah bagi pada artis dari segi wang ringgit dan juga plan-plan. Mungkin ada sesuatu yang tidak memihak kepada mereka di sebelah kita. Jadi mungkin itu adalah salah satu ruang ataupun jalan untuk mereka menyuarakan ketidakpuasan hati mereka. Dan saya tak faham yang sebelah sana tu, memang saya tak faham kenapa mereka masih memilih untuk menyokong pihak sebelah sana. Apabila mereka telah bertapak kukuh di dalam satu parti itu, maknanya sekarang mereka dah lupakanlah dunia artis tu, sebab ada antara artis pun memang dah mengaku, dah declare pun yang dia bukan lagi artis. Jadi dia akan teruskan dengan kehidupan dia sebagai seorang ahli politik. Dan kita perlu mendalami apa yang kita nak buat benda baru, kita kena dalami dulu. Kita tak boleh main lompat aja. Nanti akan ada banyak kegagalan nanti. Pertama sekali, saya berpandangan bahawa kehadiran artis dalam program-program politik bukan berlaku setahun dua. Dia sudah wujud sejak sekian lama. Mungkin dengan artis senang sikit bila pergi kampung macam-macam, dia akan keluar tengok jumpa semua lalui itu. You can be a politician. You can be together with PKR if you believe with them, go ahead, no problem. Tetapi jangan biarkan politik menggunakan kita menjadi window dressing. Kita kena pilih pemimpin dari golongan kita sendiri. Tapi saya nampak keadaan tu yang mana sekarang ni untuk umat Islam, apa yang PAS perjuangkan dulu saya tak nampak langsung. Maka saya berada dalam dunia politik itu di atas satu sebab kerana dia menjadi tanggungjawab. Untuk apa kita pergi kampung hanya untuk jual nama kita? Tetapi you yourself, you don't know what are you doing. Hanya kalau pergi kampung, ambil gambar, salam, semua orang boleh buat. Semua artis kita boleh bawa turun untuk buat tu. Tetapi do they know sejarah perjuangan Melayu itu sendiri? Why we have to fight for Melayu? Kenapa kita kena fight untuk parti ini? Apa kelebihan parti itu? Kalau setakat untuk merelakan diri menjadi window dressing, you are wasting your time. It's better for you to go shooting, you get money. No? They will pay you to go to the kampung. Tapi lepas tu, bila dia dah dapat apa yang dia nak, they will not want you anymore. Tetapi saya yakin artis datang ke pentas politik bukan kerana mereka sedang dipergunakan, tetapi tak ada siapa yang paksa pun. Mereka yang hadir kerana ada sesuatu yang mereka nak suarakan. Lebih baik kita percaya apa kita buat, kita yakin dengan perjuangan itu. Saya mengharapkan agar para artis lebih aktif pergi usrah daripada pergi ceramah, supaya penghijrahan yang berlaku
berisi untuk nafas yang panjang. Kami dah berkumpulan Artis Zone. Artis Zone ni ditubuhkan di peringkat cawangan di Bukit Antarabangsa. Kita ada kelompok artis lebih kurang jumlah dalam 30 orang. Dan memang kita sokong Barisan Nasional. Dan saya sendiri terpanggil kerana pada PRU kali ini kita tengok PRU kali ini sangat kritikal. PRU ataupun yang diorang panggil sebagai ibu kepada segala PRU sebelum ini. Bermakna PRU ini akan menentukan hala tuju dan masa depan anak bangsa kita. Dan kalau kita salah pilih pemimpin, berarti habislah masa depan anak bangsa kita, Melayu dan Islam khususnya. Kerjaya seni ini adalah untuk semua. Jadi tidak ada parti-parti dalam kerjaya seni. Tetapi bila kita dah nampak keadaan gawat sekarang ni, jadi kita terpaksa untuk ke depan demi negara kita. Sebab kita dah tengok macam-macam. Kita tak nafikan ada yang memperjuangkan tentang Islam. Tetapi apabila memperjuangkan tentang agama Islam, mereka ada bercampur aduk dengan perkara-perkara yang negatif. Contohnya kalau dah PAS bercampur dengan PKR yang sokong LGBT, itu adalah sesuatu yang amat memang tak boleh langsung didekati. Walaupun kita sebagai seorang artis, kita tahu benda-benda yang mana yang haram, yang halal, yang tak elok. Bagi Adria, mungkin PAS mengambil seorang artis untuk menolong mereka sebab mereka sudah tak ada cara lain. Mereka perlukan populariti artis itu untuk menarik mereka, untuk menarik ke arah Islam. Dan saya nampak hanya Barisan Nasional yang diterajui oleh UMNO sahaja yang boleh mendukung itu, ya, membawa kepada kemakmuran bangsa dan juga agama kita. Sebab itulah kami terpanggil bangun dan bantu Barisan Nasional. Bagi Adria, bila kita buat sesuatu benda tu kena ada balance. Kita duniawi kita kena kerja kuat, Islam juga penting, tapi kena ada ni, dan kita tak boleh mempergunakan agama untuk kepentingan kita. Itu kiranya kita dah manipulate. Yang paling saya sedih, yang paling saya tak suka apabila rakyat kita, anak-anak muda kita telah didedahkan kepada bangkangan tepi jalan, kan, bangkang di sana, bangkang sini, sikit-sikit nak memberontak, sikit-sikit nak maki orang, especially dalam Facebook ke Twitter ke, maki tiap-tiap hari maki. Sebenarnya Adria tak pernah suka terlibat dengan politik. Selalu Adria fikir macam politik ni is not for me. Tetapi bila keadaan sudah genting, Adria rasa macam itu tanggungjawab Adria untuk kehadapan, untuk menolong kerajaan. Sebab Adria tidak mahu memperjudikan masa depan Adria dan mungkin anak-anak Adria dan ibu bapa Adria. Dalam keadaan sekarang ni, dan kalau kita nampak sesuatu badan yang memang elok, baik untuk kita sama-sama turut serta dan akan memberi satu kesan yang positif kepada diri kita sendiri. Mungkin ada sesuatu perubahan yang perlu kita buat pada diri kita, tambahan bercampur dengan orang-orang yang memang dah tentu ketulinan dia bagus. Rakyat Malaysia perlu ingat yang selama ni kerajaan kita telah banyak tolong kita dari pelbagai cara, mengubah cara hidup kita, pembangunan dan keamanan, dan Adria tidak mahu semua ini berubah. Kita tak tahu kalau kerajaan lain ambil alih, adakah keadaan sama akan dapat dikekalkan. Sedangkan sekarang mereka sudah tidak banyak calon-calon ni tak bersependapat. Banyak diorang tak stable. Macam mana dia nak membimbing dan menjaga keamanan kita? Macam mana mereka nak memperjuangkan hak-hak rakyat kita? Sedangkan mereka tidak boleh bersatu sesama mereka. Itu yang menyebabkan Adria rasa Adria perlu kehadapan dan perlu membuatkan rakyat Malaysia yang lain celik dan bersyukur tentang apa yang kita dapat sekarang daripada kerajaan. Adria rasa macam Jati lebih keislaman juga, tapi masih lagi mengekalkan orang kata kepentingan rakyat, kepentingan Islam dan juga Melayu. Jadi Adria rasa lebih serasi dengan Jati. Dan satu lagi kita nampak hala tuju Jati ni. Kalau kata dia sekadar nak macam setengah orang tu, kalau nak kempen untuk PRU ni mesti ada sebab dia nak jadi calon ke apa. Tapi kita tengok doktor-doktor tak ada pun nak jadi calon. Tapi tujuan dia ikhlas untuk bangsa, agama dan negara kita. Dan saya nampak Jati ini
memang teras dia adalah keislaman, menegakkan syiar Islam. Macam kita tahu Datuk Dr. Hassan Ali, kenapa dipecat daripada PAS? Kerana dia memperjuangkan Islam. Sebab itu kita terpanggil untuk membantu Jati.